Setiap orang mempunyai impian. Namun bagi Aryan, impian itu semakin jauh. Kenapa aku asyik gagal? Mungkin aku memang tak pandai. Hah? Siapa awak? Aku datang untuk mengingatkan kamu bahawa kegagalan bukanlah penamat. Tapi aku dah jumpa banyak kali. Orang berjaya bukan kerana mereka tidak pernah gagal. Mereka berjaya kerana tidak pernah berhenti mencuba. Sejak hari itu, Aryan belajar bersungguh-sungguh. Syabas Aryan, kamu semakin menunjukkan kemajuan. Saya akan terus berusaha, cikgu. Tiba pada hari pembahagian kertas ujian. Alhamdulillah, saya berjaya. Di mana Adiwira itu? Terima kasih telah membantu saya. Kekuatan sebenar sentiasa ada dalam diri kamu. Adiwira sebenar bukanlah seseorang yang mempunyai kuasa luar biasa. Adiwira sebenar ialah mereka yang berani bangkit selepas gagal.